Begitu juga untuk assessment yang lain. Kalau boleh dicapai dan boleh dijalankan, contohnya kalau tugasan kita berikan dan boleh dijalankan secara offline, kita teruskan sahaja. Macam kuis, kita ada My Guru, kalau rasanya pelajar boleh gunakan My Guru, kita teruskan sahaja tanpa kita modify lagi tentang aktiviti dalam jenis-jenis assessment kita. Tapi in case lah, macam saya kata tadi, kita ada praktikal. Dan praktikal tu kemungkinan kalau kita kata kita melihat ujian praktikal dekat sini, tapi bila dekat rumah kita tak boleh, kita hanya video sahaja, video presentation. Bermaksudnya itu kita ubah sesuai lah daripada praktikal dekat makmal, kemungkinan kita buat praktikal dekat rumah. Bermaksudnya dengan kita recording di punya video. Dekat sini bermaksudnya face to face kita akan kosong, memang tidak ada, dan kita shift dia dekat non face to face. Maksudnya contoh dekat sini dia 2 jam, dekat sini tetap 2 jam tapi dia pergi pada non face to face. Serupalah untuk semua. Tetapi macam saya kata tadi, kita boleh modify dia punya learning time, student learning time dia. Bermaksudnya kita berasaskan dengan learning time yang dekat atas, kita modify lah kita punya. Kalau contoh dekat sini asalnya dibagi 6 tapi dia reduce menjadi 5. Mungkin di-top up dekat bahagian data ni, di-top up dekat bahagian topik. Okey, dekat sini yang timbul banyak persoalan adalah final assessment ataupun final exam. Kita ingat peratus dia tak boleh ubah, tapi cara penilaian dia kita boleh membuat perubahan. Contohnya dekat sini special project, ataupun kita kata take home exam, ataupun kita kata open book exam. Bagaimana pelaksanaan dia? Bermaksudnya kalau kita memang tak ada non face to face, maksud kita akan kosong dan kita letak kepada non face to face. Bermaksudnya semua non face to face tapi CLTD tetap sama. Untuk yang ini bermaksudnya bagaimana cara untuk mengkoordinasikan peperiksaan akhir ni, yang itu kita berikan kepada bahagian akademik dan juga fakulti. Cara pengagihan soalan semua tu akan diberikan oleh pihak akademik dan juga fakulti. Cuma dekat sini proses untuk final assessment adalah sama seperti mana kita lakukan peperiksaan akhir. Bermaksudnya peperiksaan tugasan khas ataupun take home exam ataupun ni mesti melalui proses seperti biasa, iaitu waiting. Kita akan ada jawatankuasa untuk waiting. Bermaksudnya lepas tu kita tentukan berapa jam sesuai. Kalau kita kata dia take home exam tapi kita nak dia cuma berlaku dalam 3 jam. Maksudnya seperti mana saya kata tadi, kita kena pertimbangkan segi accessibility pelajar. Adakah masnya pelajar boleh menghantar ke masa tu? Kalau tak boleh, bermaksudnya dia kena post. Itu semua kena dibincangkan sebelum kita come performa yang kita update nanti. Blended learning dengan ini adalah dokumen. Saya tunjukkan sedikit tentang dokumen tentang, saya rasa saya dah open, minta maaf saya dah open dah. Okey, untuk remote teaching learning, PPA dah menyediakan remote teaching learning secara offline dan juga online guidance ya. Ini adalah panduan sahaja. Bermaksudnya learning material, maksudnya cara saya tak adalah bacakan dah ya, bermaksudnya nanti diberikan oleh PPA. Maksudnya learning material adakah dia printed ataupun kalau macam bandwidth dia terlampau rendah, bermaksudnya mungkin pelajar hanya sesuai kita gunakan WhatsApp sahaja ataupun ataupun email ataupun My Guru sahaja. Ini adalah diberitahu tentang kalau gunakan online, ini adalah bandwidth yang sesuai. Kalau delivery serupa juga, dia ada diberikan contoh-contoh. Okey, dekat sini assessment juga ada contoh-contoh. Kalau memang pelajar tidak ada accessibility terhadap internet, bermaksudnya peperiksaan kita perlu gunakan secara printed, kita post kemudian dia akan return balik. Make sure semua assessment yang kita buat, sama ada continuous assessment ataupun assessment, dokumentasi dia adalah penting. Kita kena simpan. Okay?
kena kita maksudnya maksudnya kita minta after pelajar balik ke UPSI balik, kalaulah dia contohnya kalau dia menulis, okey, dia printed, dia menulis lepas di post kat dia, maksudnya dia capture dengan contohnya kita minta dia tulis bukan type, kita minta dia tulis, maksudnya dia capture image, dia capture image bermaksudnya yang original paper tu dia kena bagi kita balik selepas dia kembali ke UPSI. Okey, ini adalah surat yang saya kata tadi, pelaksanaan pengajaran pembelajaran secara bersemuka di universiti dalam perintah kawalan ni bermaksudnya kita dibagi tahu tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan mulakan PDP secara bersemuka yang dipahamkan setakat ni sampailah Disember 2020. Ini adalah garis panduan daripada PPAQ. Okey, saya patah balik. Kita akan ada section untuk macam contohnya untuk open book exam ataupun take home exam, jangan bimbang sebab nanti akan ada expert matter daripada FPM rasa ProEsa akan ada satu webinar dengan kita semua untuk membantu kita membuat soalan. Okey, saya buka kepada Q&A. Assalamualaikum Dato' Amlah. Saya Dato' Azimi. Saya nak tanya pasal yang weightage untuk peperiksaan akhir tu, maknanya kalau 40% peperiksaan akhir, jadi kalau kita nak ubah kepada penilaian akhir mesti kekalkan 40%, bukan begitu ke? Ya, begitu. Kalau kita nak ubah, contohnya kalau nak ubah jadi 20 ataupun 3%, kena bawa kepada perubahan assessment tu kena bawa ke JKPA. Memanglah sebenarnya semua yang kita buat perubahan ni, contohnya bila berkaitan dengan assessment ni, sebab kita sama ada nanti apabila kita dapat maklumat daripada pelajar, sama ada dia ada accessibility untuk buat secara offline ataupun online, bermaksudnya semua tu memang akan dibawa ke JKPA. Tetapi setakat ni peratus tu kita kata kekal, tapi kalau nak ubah juga maksudnya ada satu paperwork untuk dibawa ke JKPA. Okey, jelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum Doktor. Saya nak tanya, kalau macam kita guna Hangout Meet ni, mungkin saya terlepas pandang tadi kot, dia dikategorikan bawah apa Doktor? Yang ini adalah face to face. Oh, ni dikira face to face lah. Others, di bawah face to face bahagian O, others, maksudnya lain-lain. Okey. Terima kasih Doktor. Hello, Assalamualaikum. Saya Abdul Halim. Ni kalau kita buat secara rakaman, kita set pelajar boleh juga kan? Boleh. Cuma bila kita buat pre-recording, make sure jangan panjang. Selalunya 7 hingga 10 minit itu adalah untuk 1 jam bersemuka. Cantik. 7 hingga 10 minit maksudnya pelucang lah kalau macam kita pelucang kita punya tu, kalau maksudnya 30 minit recording itu ada equivalent dengan 3 jam bersemuka. Yelah, betul juga kalau panjang-panjang sangat takut nanti dia pun tak tengok sangat. Betul juga. Okey, cantik. Thank you. Doktor, saya nak tanya yang tentang contohnya bukti kan Doktor cakap tadi kan. Contohnya kalau low network, so tu akan dikira bukti tu, contoh kalau kita guna WhatsApp, bukti conversation tu ke kita perlu simpan? Ya. Setiap conversation tu kita kena simpan. Kalau saya lebih prefer kalau berbanding gunakan WhatsApp, lebih baik gunakan Instagram, gunakan apa? Telegram. Telegram, sorry. Yang tu lebih orang kata apa? Lebih dia menyimpan data tu lebih baik. Okey. Cuma nak peringatkan je lah sebab ada juga pertanyaan. Sekarang ni kalau contohnya lah semua nak buat bersemuka, maksudnya nak gunakan meeting. Kalau maksudnya kita mengharapkan pensyarah juga mematuhi jadual waktu. Janganlah maksudnya kalau jadual waktu tu memang pelajar kosong semua dia, maksudnya kita tanyalah dia punya kesediaan dia. Sebab ada juga saya tengok komen-komen daripada student daripada universiti lain di mana dia dah tak ada masa untuk dia berehat, di mana pensyarah bagi terlampau banyak task, lepas tu frequently dia melakukan secara online. Maksudnya kita berempati jugalah dengan pelajar, bermaksudnya kalau boleh kita follow sahaja jadual waktu kita.
Tapi kalau macam ada permintaan kata saya kosong dekat sini dan semua pelajar available, it's okay. Tapinya kita mengambil lah orang kata segi kalau terlampau banyak assignment pun kita pun kesian jugalah tengok sebab kita first time menghadapi COVID-19 ni, maksudnya melaksanakan non face to face secara berterusan. Pelajar pun first time juga menghadapi, jadi kita sama-sama memahami kedua-dua pihak. Doctor, can I have a question? I'm Asma from FPM. Is it confirmed that we are going to start online classes from 2nd June? Yeah, we are insyaAllah we start on June, tapi we still waiting for the VC announcement. But they give to all the coordinator, course coordinator to prepare for the performa. Just only they give you until now. That means just only for 2 weeks to modify for your performa. Okay. That means you the first you need to give the questionnaire to the student, to all the student under your course, to make sure they have that means to make sure for the accessibility for internet, high speed for the internet. That means dia punya preference, dia punya ready orang kata for the student, is it they are ready or not. Okay, I understand. About the final exam, I can see that maybe it will be also not applicable. So we have to think about the other alternative which can be replaced to that CLO which we initially selected for final exam. Am I right? Yeah, for the exam still remain. That means still remain for the, for example, 40%. That means just only for the method.